Kevin apa muka bekel lu. Rakan ke bawah? Ha? Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak update kerja sikit sebab lama dah kita sendu video kita. Okay, hari ni saya nak update pasal potong wira ni. Di mana tuang mari ada masalah dia punya kompresor megang. Minyak tak ada lah. Jadi dia ambil package set flushing, kompresor baru, cooling coil baru dan filter dryer. Lepas tu kita flushing set. Lepas tu kita check masalah leaking dia. Lepas tu service. Okay, untuk job wajar ni tuang ngadu tadi start tak boleh. Bila kita check ada masalah. Okay, tahun bateri 2023. Di mana jangka hayat dia pun dah habis. Lepas tu kita nak settle masalah leaking. Sebab tuang tanya bajet berapa, jadi kita minta kereta mari dulu, kita boleh check baru kita boleh buat bid quotation. Dan lepas tu suruh check pelak-pelak spark plug sebab lama dah dia duk work. Okey, ni juga dia suruh buat servis. Mana absorber mounting, minyak brake, semua dia suruh kita check sebab dia nak jalan jauh. Okey, untuk kereta kaca ni baik mah. Okey, kita nak tukar dia punya dry shaft both. Dan check aircon dia. Dia kata ada kurang sejuk. Kita check dulu sama ada gas dia cukup ke tak. Lepas tu kita servis. Kira majoriti hari ni pun banyak servis. Okey, untuk Pro 2 ni sekarang ni dalam proses top overhaul. Di mana tuang ngadu ada masalah letak air kering semua dan minyak okey, dan minyak capur dah dalam minyak enjin dia. Air capur dalam minyak enjin dia. Jadi sekarang ni head dalam proses kat belakang. Okey, mari kita tengok dulu. Okey, ni barang-barang head dia. Dia ada masalah dekat dia punya permukaan ni dah lekung. Sebab dia punya temperature dah tinggi, high temperature, tapi tuang bawa juga. Jadi efek dia kita kena giata dekat machinery untuk skin sekali. Lepas tu kita pakai gasket carbon untuk dapat bacaan yang betul untuk kita ikat. Okey, ni antara part-part dia hok kita basuh, thermostat pun kita tukar. Lepas tu hose dia pun okey, semua dah karat apa semua ni. Jadi kita suggest ke owner dan owner ambil langkah yang bijak untuk tukar full set untuk sistem air. Dan total body juga kita alang-alang kita buka, kita ambil package cuci sekali untuk sistem nyawa dia berjalan dengan lancar. Jadi hak mana yang berdekatan dengan area Bukit Payung, bolehlah mari walk in. Ataupun yang jauh daripada Bukit Payung, boleh tengok kita punya video ni dan DM kita punya admin untuk booking. Kita bukan saja buat enjin, buat aircon, majoriti semua kita buat. Masalah gearbox pun insya-Allah hak mana boleh kita tengok, kita tengok. Dan untuk bulan ni kita ada buat promo aircon di mana buat full set flushing aircon kita bagi potongan sebanyak 20%. Jadi terima kasih hak sudi klik video ni. Mana nak servis kereta, ada masalah kereta, boleh Roger Trio Bekat Venture. Okey, Assalamualaikum. Luncur.